Kalau berlaku krisis dan anda cuma sempat bawa satu aset, apa yang anda pilih? Rumah tak boleh diangkat, tanah tak boleh dibawa, kereta pun belum tentu boleh digunakan. Tetapi emas boleh masuk ke dalam poket. Sebab tu emas sering dipanggil antara aset yang paling portable. Lihat saja kisah pelarian Vietnam sekitar tahun 1970-an. Ramai daripada mereka meninggalkan negara mereka dengan menaiki bot. Mereka tidak mampu nak bawa sebiji rumah, apatah lagi berbiji-biji rumah. Tak mampu membawa tanah, tetapi mereka membawa emas berbentuk kintan yang dijahit pada pakaian atau disembunyikan bersama barang peribadi. Bukan sebab mereka ni terlalu meminati emas, tapi kerana emas menyimpan nilai yang besar dalam saiz yang kecil. Bila tiba dekat negara baru, emas itulah yang digunakan untuk memulakan kehidupan semula. Kita semua berharap krisis seperti itu tidak akan berlaku, tetapi memiliki sebahagian kekayaan dalam bentuk aset yang mudah dibawa adalah sebahagian daripada perancangan keuangan yang bijak. Kita simpan emas bukan sebab takut, kita simpan emas supaya walau apa pun yang berlaku, kita masih mempunyai sebahagian kekayaan yang boleh dibawa bersama dan berada dalam kawalan kita sendiri.